koleksi kaliper daripada Sportfly. Okey, yang pertama ni adalah C1, yang kedua ni adalah C2, ketiga ni adalah C3 dan keempat ni adalah C4, iaitu kaliper yang paling power, yang paling padu dekat Sportfly ni guys. Okey, saya nak explain sikit dia punya apa kelebihan di antara kaliper-kaliper ni guys. Untuk C1 ni dia pakai satu port. Dia memang khas untuk brake kaliper belakang lah. Okey, untuk C2 ni adalah dua port dan dia untuk depan. Kaliper bahagian depan dan dia siap sekali dengan bracket dan dia punya brake pad. Okey, nak beritahu semua kita punya kaliper ni dah siap sekali dengan brake pad. Okey, yang ketiga pula adalah C3. C3 ni pun adalah dua port. Okey, untuk C3 ni korang kena cari dia punya bracket lah. Untuk bracket dia boleh pakai P32 atau P2. Dia boleh pakai sama ada korang nak pakai untuk depan atau pakai untuk belakang. Okey, untuk C4 pula adalah special sikit. Guys, korang tengok dah tahu memang cantik babe. Memang tak boleh pandang lain lagi dah guys. Project C4 ni adalah 4 port. Dia 4 port dan siap sekali dengan dia punya brake pad yang paling solid lah dekat dalam Sportfly ni. Kaliper paling solid dekat Sportfly ni. Specialnya Project C4 ni adalah dia one piece dan monoblock design. Yang satu lagi saya nak beritahu, untuk Project C4 ni korang nak cari dia punya bracket tak susah. Korang kena cari bracket yang radial dan 100mm dah boleh masuk kat motor korang. Tak kisah motor apa korang nak pakai, motor Aspire korang nak pakai Sportbike ke pun boleh masuk. Yang janjinya korang kena pakai radial dan 100mm. Yang ni pula bracket untuk C3 pula dia pakai P2 atau P32. Depan atau belakang boleh pakai lah. Untuk C4 pun depan atau belakang lah korang boleh pakai. Ok guys, sebelum aku lupa, aku nak beritahu C3 ni ada keluarkan lagi color yang paling saya cakap dia memang match betul lah dengan C4 ni guys. Ni guys, Project C3 keluar dengan color macam ni, warna silver. Cun tak cun guys, dia boleh match sekali dengan Project C4 ni guys. Korang pakai C3 untuk bahagian belakang, C4 untuk bahagian depan. Memang mantul mat. Kalau korang tengok memang dah tak pandang lain lah guys. Memang nampak ni je. Ok guys, bagi siapa nak tengok installation untuk Project C4 dan Project C3 dekat motor Sportfly Y16, korang boleh komen kat bawah dan tunggu next video. Ok guys, bagi siapa nak dapatkan koleksi kaliper daripada Sportfly, daripada Project C1 hingga Project C4, korang boleh cari dealer berdekatan dengan anda. Dan korang jangan lupa subscribe guys. Lagi stok masih ada. Jangan lupa subscribe guys. Ok bye.